Hai, selalu orang kata kamera telefon lipat ni taklah power mana. Tapi tu dulu. Dengan Huawei Mate X7 ni, kamera telefon lipat pun mantap tau. Tak percaya? Jom saya kongsi. Tapi sebelum saya pergi jauh, apa kata saya kongsikan dulu highlight telefon ni. Apa kata orang pembuka bicara? So, ini adalah Huawei Mate X7. Slim, sleek, ditambah pula dengan rekaan time space gate kat belakang ni, memang nampak premium. Lepas tu, Huawei Mate X7 ni pun tahan lasa. Skrin luar dia ni dilengkapi dengan ultra durable crystal armor Kunlun glass dan skrin dalam dia pula ada 3 lapisan yang kukuh. Kamera pun padu. Mereka menggunakan teknologi True to Color dengan gabungan Ultra Lighting HDR. Jadi nak ambil gambar dalam apa jua keadaan, malam ke siang, memang on point. Jadi inilah Huawei Mate X7. Teruskan tengok video ni untuk tahu dengan lebih mendalam. Okey, type dinafikan kita ni guna telefon setiap hari tau. So, Huawei Mate X7 ni muncul sebagai telefon boleh lipat yang menarik. Tubuh dia slim, sleek. Lepas tu, kalau nampak berat dia pun memang seimbang, jadi tak lenguh tangan nak guna. Warna dia pun menarik. Kita ada Nebula Red, kita ada Black Classic, kita juga ada Brocade White yang elegan. Tapi yang stand out dekat sini mestilah Brocade White tu sebab dia nampak macam ada elemen nebula. Bila kena cahaya, dia ada kilauan halus yang cantik. Kalau nak vibe yang premium, boleh ambil warna Nebula Red ataupun warna Black tadi sebab dia menggunakan vegan leather yang bila dipegang tu memang terasa lembut. Apa yang menjadikan telefon ni lebih lain daripada yang lain adalah bonggol kamera belakang ni yang dinamakan sebagai time space gate yang terus bagi rasa premium. Kenapa saya cakap macam tu? Bila anda guna telefon ni, anda ambil gambar bukan saja hasil dia nampak baik, tapi bila orang tengok telefon tu sendiri dah memang cantik. Okay, next. Mesti ada yang fikir, boleh tahan ke foldable ni kalau lama-lama? Tak salah nak risau sebab foldable secara logiknya memang agak fragile. Tapi Huawei dia beri penekanan kat sini yang Huawei Mate X7 ni dibina untuk tahan lasak. Mereka ni siap buat dynamic CT scan tau. Jadi setiap detail, setiap bahagian dalam tu dicek. Jadi nak gunakan setiap hari pun tak ada masalah. Daripada bahan sampailah teknologi, Huawei Mate X7 ni memang dibina untuk tahan lasak. Skrin luar dia ni je dia guna ultra durable crystal armor Kunlun glass yang dikatakan lebih kukuh berbanding kaca biasa. Skrin dalam pun boleh tahan dengan 3 lapisan pelindungan. Ada 9 Newtonian fluid protective layer yang keras bila tentak tapi fleksibel bila dilipat. Ada juga UTG impact resistant layer yang tahan tekanan serta carbon fiber support layer yang bagi ekstra kekuatan supaya tak mudah rosak. Bukan itu saja, S1 Precision Hinge baru ni pun Huawei buat khas untuk kurangkan risiko rosak. Dia pakai bahan moden berteknologi tinggi macam ultra strong carbon fiber, aerospace grade polymer dan ultra high strength steel. Lepas tu ada ruang juga tau antara skrin dan hinge ni. Jadi bila ada impak, skrin dalam tu lebih terlindung. Huawei Mate X7 ni juga ada IP59 dan IP58. Maksudnya tahan panas hingga 80 darjah Celsius, semburan kuat dan boleh selam sampai 2 meter selama 30 minit. Dan ada satu ujian dalam makmal tu, kereta ni lalu pun dekat phone ni dia masih okey. Tapi semua tu adalah ujian makmal. Jangan pula dicuba sendiri. Apalah salahnya telefon cantik macam ni, jaga baik-baik kan? Okay, next kita pergi part yang paling best dekat phone ni iaitu kamera. Ramai orang anggap kamera telefon boleh lipat ni ala kadar je. Tapi Huawei tutup gap tu dengan Huawei Mate X7 yang mampu bagi hasil yang berkualiti premium. Kenapa? Untuk kali pertama, Huawei hadirkan True to Color camera pada telefon boleh lipat mereka. Teknologi inilah yang membuatkan tona warna tu nampak hidup seolah-olah kita memandang dengan mata sendiri. Jadi bila kita ambil gambar tu, warna kulit tu nampak natural, keadaan sekeliling pun nampak real. Dia tak adalah over macam kita guna filter ataupun nampak yang pelik-pelik. Okey, phone ni dia menggunakan sensor 50 megapixel Ultra Lighting HDR camera yang mana Huawei kata dekat sini dia boleh serap cahaya 31% lebih baik. Di sini juga Huawei dia cipta rekod dengan Ultra HDR 17.5 EV yang dikatakan lebih tinggi berbanding industri semasa. Jadi mana-mana gambar yang diambil dalam pencahayaan yang ekstrim sekalipun,
Huawei Mate X7 ni mampu ambil gambar dengan cantik. Ditambah pula dengan sensor 50 megapiksel telefoto makro ni, zoom jauh pun nampak sharp disebabkan oleh sensor boleh serap cahaya sehingga 86% lebih baik. Okey, berikut adalah beberapa contoh yang saya cuba dalam kehidupan harian. Biasanya dalam indoor yang melibatkan cahaya-cahaya lembut, di sini agak tricky. Gambar akan jadi serba tak kena. Muka pucat, kulit kusam. Senang kata gambar memang serba tak kena lah. Tapi dengan Huawei Mate X7 ni, kamera dia mampu pulihkan benda tu. Dia jadikan skin tone tu nampak lagi semula jadi, sekeliling juga nampak hidup. Senang kata Huawei Mate X7 ni, kamera dia boleh adjust cahaya tu untuk jadikan gambar tu lagi realistik dan menarik macam mana kita tengok dengan mata kita sendiri. Okey, mengambil gambar pada waktu malam juga adalah memang cabaran yang besar. Kawasan yang gelap ditambah dengan cahaya yang terang, susah untuk kita capture gambar yang betul-betul nice. Kadang-kadang tu berlaku juga masalah glare dan juga overexpose. Tapi dengan kamera Huawei Mate X7 tu, cahaya yang dia sediakan tu memang cantik. Lepas tu kawasan yang gelap tu dia jadi jelas. Senang kata hasil gambar tu dia nampak seimbang, dia nampak realistik, dia nampak menarik. Lagi bestnya dekat sini gambar portrait. Memang lawa. Memang lawa kat sini yang mana skin tone tu dia nampak lagi semula jadi dan gambar tu dia ada vibe yang tersendiri. Nak ambil gambar waktu senja dan backlight pun sebenarnya adalah satu cabaran besar. Kita kena pilih waktu tu nak subjek cantik ke nak background cantik. Tapi bila guna Huawei Mate X7 ni, kamera dia boleh bagi dua-dua sekali. Yang mana kat sini ambient terjaga, subjek pun tak nampak siluet. Satu lagi contoh saya boleh bagi kat sini adalah bila kita zoom, selalunya nampak gambar akan blur betul. Tapi dengan telefoto makro kamera Mate X7 ni, zoom jauh-jauh pun masih nampak clear dan dia boleh deliver gambar yang berkualiti tanpa kompromi. Macam itulah baru syok. Tapi Huawei Mate X7 ni bukan setakat kamera je padu tau, tapi dia memang senangkan kehidupan kita. Nak buat kerja sambil berhibur, dua-dua boleh dapat. Skrin dia dekat sini besar, so memang bila guna live multitask. Dekat sini bila guna live multitask, anda boleh gunakan 3 apps secara serentak. So nak tulis nota sambil cari bahan penting atau dengar lagu pun boleh, tak ada masalah. Dan lagi menariknya dekat sini, aplikasi-aplikasi harian yang biasa kita guna macam Grab, Foodpanda pun dah ada dekat Huawei App Gallery. Akhir sekali, kalau nak jadi phone daily driver, mestilah bateri kena tahan lama, betul? Dekat sini Huawei Mate X7 dia menggunakan bateri sebesar 5600 mAh silicon anode. Tapi apa yang menjadikannya istimewa dekat sini adalah Huawei kata dia boleh bertahan selama 11 jam. Di mana ini lebih kurang 1.4 jam lebih lama berbanding Huawei Mate X6 dulu. Dan bukan itu saja, perisian Huawei Mate X7 ni pun serba canggih tau. Kita ada AI remote yang mana senang nak buang benda yang tak nak dalam gambar. Kita ada juga AI best expression yang boleh pilih pose paling ngam sesuai dengan gambar. Ini sesuai lah untuk gambar yang tak jadi, especially gambar mata tertutup. Kita juga ada AI gesture control yang mana anda boleh swipe untuk scroll dan grab untuk screenshot. Dan tak lupa juga AI messaging yang boleh lindung mesej peribadi anda daripada orang lain nampak. So inilah masanya untuk membuat keputusan. Adakah anda akan pilih Huawei Mate X7 sebagai peranti flagship harian anda? Dan kalau pilih, apa yang anda akan cuba dulu? Kamera yang mantap, skrin besar untuk multitask, ataupun bateri tahan lama? Kalau berminat, jangan tunggu lama-lama. Jom pratempah sekarang dan jadi antara terawal yang memiliki Huawei Mate X7 ni. Dan pratempah ini datangkan dengan hadiah menarik bernilai sehingga RM7,597. Ini termasuklah Huawei Watch 5, MatePad 11.5, pelindungan skrin selama setahun dan juga rebate trade-in sehingga RM2,000 untuk peranti Huawei terpilih. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi Huawei Malaysia. Bye-bye!